ke? Makanlah sikit. Tak apa. I dah lambat nak pergi kerja. Lain kali bangunkanlah lambat lagi. Oh, by the way, I'm Karina, okay? Bukannya Aisyah. Tak faham betul orang tu zaman sekarang. Oh, ya Allah, ya Tuanku. Pintu pun aku nak kena buka sendiri ke? Hello, takkanlah Karina nak kena buka pintu sendiri. Semua benda aku nak buka. Dengan kasut selalunya PA yang pakai kain. Kalau aku... Sebelum saya lupa, gambar awak. Mana awak jumpa ni? Awak tercicir masa saya temankan awak hari tu. Kenapa awak simpan gambar lama? Sepatutnya awak ambil gambar baru. Gambar lama ni awak simpan dalam album, barulah tak tercicir. Cuti-cuti tak boleh kampung ke? Kenapa awak bawa saya datang makan kat sini? Saja. Sebab hari ni awak kerja kan? Jadi saya nak hantar awak bekerja. Awak dah lupa ke? Kan saya dah janji saya takkan naik kereta dengan awak selagi awak tu status suami orang. Ya, saya tak lupa. Sebab mulai dari pagi tadi, status saya bukan lagi suami orang. Kes saya dah selesai. Jadi sebab itulah saya ambil kek ni untuk awak. Kita nak celebrate. Jadi macam mana? Boleh naik kereta dengan saya ke tak? Tak nak beritahu netizen ke? Abang rasa kita dah gagal mendidik dia. Kenapa abang cakap macam ni pula ni? Aisyah tu walaupun anak angkat kita saja, kalau boleh kita nak semua yang the best untuk dia. Makan, minum, pakaian, rumah, kalau boleh semua nak yang mewah-mewah. Sebab itulah abang rasa kita dah terlampau manjakan dia sampai dia lupa diri. Cerai. Sebab kami dah tak peduli ke aku lagi. Engkau ni perempuan jenis apa? Perempuan burahan. Suka rampas suami orang. Apa boleh? Puan Hana? Puan Hana tak boleh buat macam ni. Dekat sini ramai pesakit. Tolong jangan buat kecoh. Kau siapa? Kau staff je, kau tahu tak? Tempat ni, klinik ni, aku yang punya. Engkau tu gaji, aku yang bayar, kau tahu tak? Kau kena ingat. Engkau jangan ganggu kami lagi. Kalau tak... Doktor, apa ni? Kenapa bagi saya bunga? Tanda saya minta maaf. Sebab Hana serang awak. Taklah doktor, bukan salah Hana. Salah saya sebab... Kenapa awak pula nak rasa bersalah? Yelah, sebab saya ganggu hubungan doktor dengan Hana. Saya rasa kan, awak tak ganggu saya daripada sesiapa pun. Awak cuma... Cantik Alung sekarang. Baik Alung pun mesti masih sama macam dulu. Rindu Ayu nak bercakap dengan Alung. Tapi Ayu tak nak berdepan dengan Alung sebagai seorang penjenayah. Aku minta maaf, Long. Tapi Ayu janji Ayu akan balik dengan adik. Datuk, ini senarai pendek 9 orang calon untuk 2 kekosongan dalam syarikat kita. Yang pertama, Norizan binti Ismail berusia 30 tahun, merupakan bekas pengurus pemasaran. Yang kedua, Osman bin Karim berusia 33 tahun, merupakan bekas perunding kejuruteraan. Yang ketiga, Nazmi bin Muhammad, dia berusia 28 tahun dan merupakan bekas pengurus operasi dan pelaburan korporat. Yang lain ni tak ada pengalaman, Datuk. Macam Syuhada bin... It's okay. Ni, Nazri ya? Nazmi, Datuk. Orangnya pendiam, tegas, bercita-cita tinggi dan pintar juga bercakap, Datuk. Jawatan yang dibawa oleh Encik Nazmi ialah pengurus operasi dan pelaburan korporat. Okey. Kita tak perlukan pengurus operasi. Tapi Nazmi ni saya nak.
jadi bodyguard Karina. Jadi boleh kontak dia lah.